Lala nak panggil ibu Kak Nini ke? Tak payahlah, panggil ibu-ibu je. Kak Nini? Of course, Kak Nini dah penat kerja kan. Kita penat ulang alik. Sampai kita pergi Indonesia nak rekod lagu. Dek, saya pun penat dek buat kerja. Dek, saya pun penat dek buat kerja. Kakak Lala ni bukan Annie je yang penat ya. Tapi saya pun penat dek katanya. Jangan lupa dengar lagu baru Abu Tak Berlagu. Jangan lupa dengar lagu Abu Tak Berdau. Tak berlagu. Tak berdau. Tak berlagu. Tak berlagu. Daddy jangan lupa dengar lagu Abu Tak Berdagu. Daddy, I'm doing live. Hi, boyfriend Abu. I'm doing live. Hi boyfriend. Anak dengan mak sama-sama naik ya. Patutlah Lala ni aktif je ya. Rupanya ikut mak dia ni. Hi guys. Boyfriend saya dah datang tau. Tak rimas ke pakai tindik dekat lidah? Mana ada? Yang aku pun percaya. Aku apa buat? La ilaha illallah. Saya terus kat buku saya. Daddy tak saya ambil pertama nak jom. Saya panggil. Wow. Memang petah betul dengan Lala cakap ni. Dan sangat random ya. Percakapan Lala ni.